kita punya killer menu bukannya sos, bukannya roti, tapi adalah kita punya ayam. Okay, Assalamualaikum semua. Hari ni kita ada dekat kita punya dapur. Kenapa korang makan kita punya ayam burger akhir zaman RM3.90 ni, walaupun dah 5-6 jam, kita punya ayam rasa juicy, masih lagi rasa sedap dan sebagainya? Sebab apa? Yang pertama sekali, memang insya-Allah lah, memang Allah bagi sedap. Tak dinafikan lagi. Okay, kita tak boleh buat apa-apa pun, ada resepi ke apa, tak boleh bagi sedap. Yang bagi sedap hanya Allah. Yang kedua, okay, kita menggunakan hanya ayam fresh. Okay, nampak? Ni ayam fresh, malam sampai kita dah bekukan, ni baru nak defrost. Lepas tu dah defrost, kita akan cuci dan sebagainya dan kita akan perap, nampak? Ni kita perap on the spot guys. Dengan lebih kurang ada 10 jenis rempah kat dalam kita punya perapan ni guys. Sebab itulah kalau korang makan kita punya burger, memang rasa ayam tu juicy sampai ke dalam dia punya rempah. Alright? Dah lepas perap, kita akan simpan dalam kita punya korum. Jom kita tunjuk. Ini kita punya korum. Okay. Biasanya ayam yang dah diperap, kita akan simpan kat sini. Staff saya akan nampak ni. Mereka akan buat tarikh bila perap dan berapa pieces. Sebab apa? Kita nak pastikan yang dah perap dan disimpan tu dikeluarkan dulu. Okey, tak naklah stok lama simpan. Okey, kita punya SOP, sehari perap, sehari keluar. Sehari perap, sehari keluar. Okey, kita punya killer menu bukannya sos, bukannya roti, tapi adalah kita punya ayam. Okey, kalau korang perasan. InsyaAllah. Jadi kalau korang nak rasa, nak dapatkan, boleh dapatkan. Kita ada dekat tapak Bazar Temenggung. Kan, kita buka daripada pukul 5 petang sampai 7 malam. Buka setiap hari kecuali hari Rabu. Okey, InsyaAllah Allah bagi sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.